kita terus bincang tentang perebutan tempat kedua yang semakin sengit. Anda bersama-sama dengan Kish semalam untuk satu aksi Borneo Derby di mana Kuching pasukan tuan rumah mudah menewaskan Sabah 2-0 dan sekarang ini Selangor tidak ada pilihan lain selain daripada memanfaatkan peluang malam ini untuk kembali di tangga kedua, Farizal. Sudah tentu mereka harus ataupun wajib memenangi perlawanan pada malam ini. Kerana mereka sudah kehilangan mata ketika bertemu dengan Melaka yang mana mereka seri 0-0 tak silap saya, dan itu merugikan pasukan Selangor itu sendiri. Dan jika dilihat daripada standing ataupun pungutan mata di antara tiga pasukan iaitu Kuching, Selangor dan juga KL City terutamanya, mereka punya mata begitu rapat. Dan jika Selangor miss point pada malam ini, sudah pasti agak sukar untuk mereka kerana selepas ini mereka akan bertemu dengan KL City. So saya rasa di situ adalah penentu aras pasukan Selangor itu sendiri, di mana terletaknya pasukan mereka. Sekiranya mereka menang, mungkin semangat mereka lebih tinggi untuk bertemu dengan KL dalam pertemuan yang sangat sengit itu nanti, Farizal. Mak Yo, pandangan anda? Saya sependapat dengan Farizal lah. Perlawanan malam ini amat pentinglah pasukan Selangor kerana mereka gagal mengumpul mata penuh ketika menentang Melaka. Dan perebutan tiga pasukan ini, KL City, Kuching City maupun Selangor FC, saya rasa perebutan yang begitu menarik dan kita lihat sampai habis musim. Dengan 6 perlawanan saja lagi berbaki dalam liga kita. Datuk Zainal, pandangan anda pula? Tiket untuk ACL itu penting. Itu paling penting sekali sebenarnya. Jadi bagi saya Selangor sudah mengekalkan kedudukan sebelum ini untuk berada di ACL, tetapi perebutan ini sungguh menarik bagi saya, khususnya tiga pasukan ini saling berganti menduduki tangga kedua. Jadi selepas apa yang macam Farizal cakap, Selangor terlepas mata, maka hari ini untuk memintas kedudukan, Selangor harus menang, tetapi bukan mudah kerana Immigration pun bukan calang-calang pasukan. Mereka pun menunjukkan satu mutu permainan bola sepak yang baik. Memainkan role sebagai giant killer juga Immigration pada musim ini. Dan KL City semalam, saya percaya Datuk Zainal, Mak Yo, Farizal, bukan rakan-rakan arena bola saja yang tune in pada malam ini. Coach Risto, Coach Aidil Syahrin juga nak tengok aksi Selangor pada malam ini kerana ini adalah saingan mereka. Kalau kita tengok Kuala Lumpur semalam sebenarnya, ini adalah perlawanan di antara pasukan Kuala Lumpur semalam menentang Melaka di Ceras, di mana kemenangan 2-1. Ini sebenarnya, Farizal, adalah satu kemenangan yang terus memberikan tekanan kepada bukan sahaja Selangor, juga Kuching City. Ya, sudah tentu. Saya pasti Kuala Lumpur City juga mereka ada target mereka tersendiri dan apa yang mereka tunjukkan pada malam tempoh hari sesuatu yang sangat-sangat positif, terutamanya di minit-minit akhir perlawanan yang mana Safawi Rashid berjaya menjaringkan gol kemenangan. Betul-betul minit terakhir tu. Ya, ini adalah satu game yang sangat dramatik dan kalau kita dapat lihat juga, kita lihat di bangku simpanan mereka meraihkan. So kita dapat lihat yang mana bukan saja pemain tetapi keseluruhan pasukan dan juga management ataupun official, coach, semua inginkan kemenangan. Jadi mereka ada misi yang tersendiri sebenarnya pada game semalam. Saya ingatkan penyerang Manchester United Benjamin Sesko sahaja yang ada rambut yang sebegitu dan menjaringkan gol di minit akhir. Safawi Rashid juga berupaya. Mungkin semangat baru untuk beliau. Ya, untuk berupaya untuk melakukan perkara yang sama, Farizal. Dan di Borneo Derby pula, Mak Yo, semalam kalau kita lihat perlawanan yang agak sengit juga di Stadium Negeri Kuching, tetapi di separuh masa kedua tentunya dominasi daripada Kuching City FC tidak mampu dibendung oleh pasukan Sabah dan seterusnya 3 mata untuk mereka. Ya, sebelum perlawanan kita tahu rekod Kuching City lebih baik daripada Sabah FC, tetapi mereka menggunakan kesempatan bermain di halaman sendiri. Tentu mereka mendominasi perlawanan semalam lah. Dengan jaringan 2 gol mereka menang semalam. Saya rasa itu salah satu keputusan yang menggembirakan kamp Kuching City kerana macam saya katakan tadi, perebutan kedudukan nombor 2 itu lebih penting. 3 mata berharga lah untuk pasukan Kuching City. Datuk, saya nak menyelami psikologi ketiga-tiga tim ini. Datuk berpengalaman berada dalam situasi ini. Kalau Datuk lagi prefer nak berada di tempat mana? Di tempat KL City yang dah ada point tapi ada kelebihan perlawanan, atau nak potong daripada belakang macam Kuching dengan Selangor ni? Posisi manakah yang lebih selesa untuk Datuk? Posisi diburu ataupun memburu?
diburu. Diburu Kerana memburu ni jika kita ketinggalan satu mata ataupun kita kalah satu game, boleh dikata kita tersisih ke belakang. Bila kita diburu, maknanya kita mendahului. Ya. Maknanya ada second chance, ada peluang yang kedua. Tetapi bagi saya ketiga-tiga tim ni, saya rasa mereka dah prepare, mereka dah ready, mereka tak nak hilang mata. Jadi kita dapat lihat dalam tiga-tiga tim ni baru Selangor hilang 2 mata di game yang lepas. Tetapi tim-tim lain walaupun KL berusaha sehingga ke saat akhir, saya kata satu urgency yang baik ditunjuk oleh pasukan KL. Tak ada lagi hold bola last minute, go forward, all out attack. Safawi make a run, and passes itu boleh jadi offside kalau terlambat sikit. Tetapi bila ada urgency itu, so semuanya pergi one touch and Safawi control take shot. Jadi nampak ketiga-tiga pasukan ni hingga ke saat akhir mereka akan mengejar 3 mata penuh. Saya suka pandangan Datuk Zainal kerana dia lebih suka diburu. Kerana kebanyakan jurulatih, kalau saya berbicara dengan mereka, mereka lebih suka memburu kerana mereka tak suka tekanan diburu oleh dua pasukan lain tu. Dan untuk Selangor, sebenarnya kalau kita tengok perlawanan menentang Melaka tempoh hari yang awak sebutkan tadi, Farizal, Selangor menguasai perlawanan. Dan sebelum itu mereka sudah membuktikan bahawa mereka sangat klinikal daripada segi finishing. Tetapi itu tak terjadi ketika menentang Melaka. Adakah anda nampak tanda-tanda tekanan di kem Selangor? Selangor is Selangor. Selangor sentiasa ada tekanan sebenarnya. Daripada dulu lagi sebagai kelab besar. Sebagai kelab besar di Malaysia sebelum ini. Tekanan is tekanan, tapi bagaimana pemain-pemain itu sendiri adapt dengan suasana, dengan tekanan itu. Dan saya lihat saya tidak rasa prestasi mereka ketika lawan Melaka itu adalah satu prestasi yang buruk sebenarnya, kerana mereka dominan game. Cuma jaringan itu tidak dijelmakan dengan jaringan. Dan dari segi defensive line, saya rasa satu peningkatan yang sangat baik. Cumanya apa yang Selangor perlu lakukan adalah, yang pertama adalah malam ini wajib menang, kerana lepas ini mereka akan bertemu dengan KL City. So, advantage dia di situ adalah, bagi saya advantage kepada pasukan Selangor untuk berada tingkat di nombor 2 liga, kerana selepas ini KL akan bertemu dengan Selangor dan juga Kuching City. Dan itu dua tim ini agak crucial kerana mereka akan bertemu di antara satu sama lain. Jadi itulah penentunya. Dan di situlah peluang menjarakkan mata. So itu yang saya tekankan tadi, kalau Selangor berjaya memenangi perlawanan pada malam ini, sudah tentu ketika lawan Selangor itulah penentu mereka, tanda aras mereka. Untuk Mak Yos, saya nak tanyakan perkara seterusnya kerana beliau berpengalaman di tahun 2013 berlumba untuk memenangi Liga Super dengan pasukan Pahang Datuk Zainal juga. Mak Yos, kalau kita lihat dressing room pasukan Selangor, rasa-rasanya macam mana psikologi di peringkat dressing room, peringkat pemain pula? Setiap pemain tekanan tu biasa sebenarnya dalam dressing room maupun dekat dalam padang. Bagi saya pemain profesional, kita sebagai pemain profesional harus kita hadapilah benda-benda macam ni. Cuma macam mana kita nak perform dalam game, khususnya selepas mereka draw dengan pasukan Melaka FC, sudah tentu perlawanan malam ni mereka akan bagi full 100% lah, fokus untuk bermain, tidak boleh lagi tanpa jaringan, harus menjadikan gol, tak boleh lagi sudah tentu ingin menjadikan gol, walaupun mendominasi pun itu tak penting, yang penting result untuk mengekalkan top 4 ni bagi saya untuk pasukan Selangor FC. Dan dalam dressing room juga kita tahu coach King Panggon, saya pun pernah bersama King Panggon, Farizal pun pernah King Panggon sebelum ketika kelayakan Piala Asia itu. Coach King Panggon memang tekankan apabila game day, memang tahulah dia punya demand macam mana. Yes, player pun faham, Coach Kim pun faham. Saya rasa tak ada masalah lah untuk pasukan Selangor untuk dapat 3 mata malam ni.